Kerajaan negeri akan menyegerakan proses kajian penilaian kesan alam sekeliling EIA dan penilaian impak sosial SIA terhadap projek ladang penternakan babi yang baru di Bukit Tagar, Hulu Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan ladang ternakan baru memerlukan kajian EIA dan berkaitan kerana berkemungkinan wujud perumahan dan penempatan selain kesan kepada alam sekitar. Amiruddin diminta mengulas rancangan pembangunan kawasan peternakan baharu babi di Bukit Tagar. Beliau berkata 69 pengusaha ladang penternakan babi yang aktif dikenal pasti dan selebihnya beroperasi tanpa lesen di negeri ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan watikah pelantikan pengerusi panel penasihat Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Selangor dan Kuala Lumpur yang turut dihadiri Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil di Shah Alam hari ini.